Malaysia, yang dihormati Encik Tay Tin Sing, Pengarah Perkongsian Strategik dan Inisiatif Anugerah, para guru cemerlang yang dikasihi serta para peserta yang dihormati sekalian. Selamat datang ke sesi taklimat pengisian borang Malaysia Teacher Prize, satu inisiatif bermakna yang memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada para pendidik yang luar biasa di Malaysia. Bertemakan The Power of a Teacher, The Potential of a Nation. Anugerah ini bukan sahaja meraihkan sumbangan guru-guru terbaik, tetapi juga memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus mencipta impak dalam dunia pendidikan. Program ini dianjurkan oleh Majlis Guru Cemerlang Malaysia dengan kerjasama pemimpin GSL serta sokongan padu daripada YTL Foundation, Yayasan Hasanah. Bagi meneruskan program kita malam ini, Majlis menjemput dan mempersilakan YDP MGCM Encik Aris Fazila bin Harun untuk memberi kata aluan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih pada Tuan Moderator Cikgu Anita Mak Yassin daripada College Vocational Keninga Guru Cemerlang Bakery and Pastry merangkap YDP MGC Sabah. Yang dihormati Cik Tay Tin Sing, Pengarah Perkongsian Strategik dan Inisiatif Anugerah Malaysia Teacher Prize selaku penceramah kita pada malam ini, dan tak lupa juga pada Cik Khairina Aida, ahli program. Dihormati Urustia Taklimat Malaysia Teacher Prize yang mana diketuai oleh Cikgu Khairul Ikmah bin Rusli, YDP Majlis Guru Cemerlang Penang, merangkap juga NYDP 2 MGCM bersama-sama dengan Urustia YDP Place, barisan Jawatankuasa MGCM, barisan Guru Cemerlang dan guru-guru yang mengikuti taklimat pada malam ini. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti sesi taklimat atas talian, iaitu taklimat pengisian borang Malaysia Teacher Prize bagi anugerah Malaysia Teacher Prize MT bagi tahun 2025. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan dan merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada semua guru yang hadir pada malam ini bagi mendengar penerangan daripada Encik Tay Tin Sing, Pengarah Perkongsian Strategik Inisiatif Anugerah Malaysia Teacher Prize. Saya sebagai Yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia amat berbesar hati dan berbangga kerana pihak pemimpin GSL ingin bekerjasama dengan Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Ini adalah program kali pertama lah yang kita anjurkan bersama dengan pemimpin GSL, terutamanya kepada Cik Tay Tin Sing yang kita kenal sebelum ini yang kata sentiasa memberi promosi di peringkat negeri di negeri masing-masing lah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Tay Tin Sing sekali lagi. Dan anugerah ini adalah satu anugerah yang orang kata anugerah yang paling tinggi lah, yang mana akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan setiap tahun. Sebenarnya saya menyambut baik inisiatif yang ini bukan sahaja kita dapat menghargai sumbangan para guru luar biasa, malah memberi peluang kepada mereka untuk berkongsi amalan terbaik dan memberi impak pengajaran yang mereka hasilkan kepada murid dan komuniti. Sesungguhnya MTP ini satu anugerah tahunan yang diperkenalkan sejak tahun 2022 oleh pemimpin GSL, adalah bertujuan untuk mengiktiraf guru-guru yang luar biasa seluruh negara yang akan dapat memberi impak kepada murid-murid dan juga komuniti. Jadi seperti mana yang disebut oleh pengurusi tadi, matlamat MTP adalah menghargai dedikasi guru yang menunjukkan inovasi dan keberkesanan dalam pengajaran, dan seterusnya akan menaikkan imej profesion perguruan sebagai satu kerjaya mulia dia yang berprestij. Jadi anugerah ini adalah satu pengiktirafan yang tinggi lah bagi warga pendidik
yang telah menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam bilik dadah dan juga dengan komuniti setempat. Jadi saya sangat berbangga dan merakan setinggi terima kasihlah kepada pemimpin JSL kerana menganjur anugerah ini dan terus komited tiap-tiap tahun dalam usaha membina sistem pendidikan yang lebih saksama dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Sebab itulah kita lihat anugerah ini berbagai kaum dipilih untuk sebagai panelis 10 terbaik setiap tahun. Jadi saya difahamkan pada tahun lepas seramai 2,209 orang guru telah mengisi boran permohonan yang melibatkan 16 buah negeri dan 12 jenis sekolah. Syabas saya ucapkan kepada pemimpin JSL yang telah memberi kesedaran kepada guru untuk mengisi Malaysia Teacher Prize. Dan saya yakin pada tahun ini setelah kita membuat promosi secara besar-besaran melalui program melalui promosi online ini, insya-Allah akan kata meningkatkan lagi penyertaan guru-guru seluruh Malaysia, terutamanya guru-guru cemerlang di seluruh Malaysia. Dan di kesempatan ini juga saya ingin berkongsilah, saya sebagai guru cemerlang Malaysia ingin sedikit mungkin sebagai platform juga untuk memberitahu kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Sebenarnya MGCN ini ialah ada satu pertubuhan yang mana pertubuhan untuk memberi bantuan, memberi sokongan kepada guru-guru, terutama dalam guru cemerlang dalam pendidikan. Dan untuk pengetahuan semua, selain daripada jawatan kuasa tertinggi, MGCN telah menubuhkan beberapa biro yang mana biro ini adalah kita tugaskan untuk melaksanakan program-program yang sesuai dalam masa dan tempat lah. Contohnya biro latihan dan pendidikan, biro kebajikan, biro kerohanian dan moral, biro digital dan multimedia, biro jaringan dan biro hubungan luar dan biro penerbitan dan publicity. Jadi program pada malam ini adalah program yang dianjurkan oleh Biro Latihan dan Pendidikan yang diketuai oleh YDP Penang dan juga Perlis. Jadi insya-Allah banyaklah program yang akan kita rancang pada tahun ini. Contohnya program ceramah motivasi TIK akhir menghadapi SPM, program webinar work-life balance untuk guru, bacaan Yasin Tazkirah, program bantu dan kemasyarakatan. Banyak lagi program yang kita akan anjurkan. Dan di sini juga saya ingin mewawarkan program yang mana program ini program yang akan dianjurkan oleh Majlis Guru Cemerlang Pulau Pinang dengan kerjasama MGCN, iaitu program Hari Kualiti dan Showcase Guru Cemerlang Pulau Pinang. Jadi penyertaan ini melibatkan 10 orang wakil setiap negeri. Jadi program ini akan diadakan perkongsian amalan terbaik sesuai dengan Teacher Prize, yang mana perkongsian amalan terbaik dan juga bangkit inovasi dan kajian tindakan. Jadi sempena program ini juga wakil-wakil GC setiap negeri akan menghadiri mesyuarat dan kita akan rancang mungkin akan diadakan sebelum ataupun selepas program Hari Kualiti tersebutlah. Jadi akhir sekali saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemimpin JSL, terutamanya Encik Teh Tian Sing kerana sudi berkongsi pada kami guru cemerlang dan guru-guru seluruh Malaysia pada malam ini, dan seterusnya sama-sama kita mengisi boran MTP pada tahun ini. Akhir kata semoga anugerah ini akan terus menjadi platform yang akan dapat memberi semangat kepada seluruh warga pendidik di Malaysia untuk terus melangkah ke hadapan, membawa perubahan dan membina impak yang berpanjangan dalam dunia pendidikan. The power of the teacher, the potential of the nation. Kehebatan seorang guru bergantung potensi ialah akan menentukan potensi harapan masa depan sebuah negara. InsyaAllah melalui program Teacher Prize ini ataupun pengisian boran ini akan meningkatkan lagi kecemerlangan guru di seluruh Malaysia. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berusaha Encik Aris atas ucapan yang penuh inspirasi. Seterusnya, majlis kita akan diteruskan dengan sesi perkongsian oleh penceramah jemputan kita,
Pada malam ini, kita amat berbesar hati menerima kehadiran Encik Tay Tin Sing yang akan berkongsi secara langsung panduan pengisian borang pencalonan Malaysia Teacher Prize. Semoga sesi ini membuka ruang dan peluang kepada guru-guru cemerlang seluruh negara untuk diketengahkan di pentas yang lebih tinggi. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Tay Tin Sing untuk memulakan sesi taklimat. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Anita, terima kasih Cikgu Aris, barisan-barisan guru yang bersama kita bersama kami pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengikuti sesi taklimat ini dan memberikan ruang kepada kami di pemimpin untuk berkongsi dengan, saya yakin, cikgu-cikgu yang hebat semua dari seluruh Malaysia. Saya rasa the idea of juara dengan GC ni memang terkait rapat. Cikgu-cikgu memang adalah juara dalam cara cikgu sendiri dalam menempuh kejayaan sebagai seorang guru dan diberikan ataupun diberikan mandat ataupun nama khas sebagai guru cemerlang. Dan saya yakin bahawa sudah pastinya dalam barisan finalis yang akan datang bagi tahun 2025, guru cemerlang pasti akan diwakili. Tanpa saya tengok pun saya akan dah guess dah mesti ada yang akan tampil ke hadapan daripada cikgu-cikgu sekalian. So once again, terima kasih kerana memberikan saya ruang untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang cara untuk memohon bagi Malaysia Teacher Prize, dan memandangkan dalam Google Meet ini tidak banyak cikgu, saya nak sarankan ataupun saya nak mengundang cikgu kami buat secara relax sikit. Kalau cikgu ada apa-apa soalan boleh tujukan either dengan secara lisan, cikgu boleh unmute, ataupun cikgu boleh letakkan soalan anda di dalam ruangan chat dan saya akan sentiasa memantaulah dan menjawab soalan tersebut. So kami macam saya buat kelas tuition lah untuk cikgu-cikgu, kalau ada apa-apa persoalan kami boleh settlekan serta-merta di sini untuk membantu cikgu, ya. So izinkan saya untuk sebelum kami bermula, izinkan saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang pemimpin. Mungkin ada dalam kalangan cikgu telah pun mengenali Malaysia Teacher Prize tetapi tak kenal pula siapa pemimpin. So saya dari mewakili pemimpin. Kami merupakan sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan ataupun NGO yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama lebih kurang tahun ini, merupakan tahun ke-8. Kami diasaskan pada tahun 2017 dan sepanjang hayat organisasi kami, kami telah bekerjasama dengan sekolah-sekolah kerajaan di seluruh Malaysia dengan kelulusan dan kerjasama pihak KPM demi membangunkan profesionalism guru. Dan seperti mana kita dinamakan, salah satu misi ataupun perkara yang matlamat yang kami ingin capai adalah untuk memastikan setiap guru diberikan sokongan untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa, yang mampu membantu murid mereka ke tahap yang lebih tinggi supaya supaya semua murid dapat merealisasikan potensi mereka. Dan demi mencapai matlamat tersebut, kami menjalankan pelbagai program seperti program fellowship di mana kami menjalankan bengkel yang secara jangka masa panjang dari lebih kurang 10 bulan hingga ke 2 tahun. Kami juga mempunyai teras teknologi pendidikan di mana mungkin ada cikgu dalam kalangan dalam Google Meet ni yang merupakan pengguna aplikasi Ladap Plus, di mana kami berkongsi ataupun di maknanya sebuah aplikasi mudah alih yang cikgu boleh download melalui App Store atau Google Play Store untuk mendapatkan modul-modul pendek tentang strategi PDP yang boleh diguna pakai dalam kelas bilik darjah cikgu. Dan akhir sekali ialah inisiatif anugerah yang dijalankan melalui program Malaysia Teacher Prize. Kami diketuai oleh pengarah eksekutif kami di pemimpin iaitu Encik Samuel Isaiah, atau mungkin cikgu-cikgu kenal dia sebagai Cikgu Sam. Saya rasa Cikgu Sam, nama Cikgu Sam mula terpapar di dalam berita apabila beliau dinobatkan sebagai finalis 10 teratas Global Teacher Prize pada tahun 2020 di mana beliau merupakan guru pertama
dari Malaysia yang dapat mencapai anugerah ke tahap tersebut. Dan juga of course beliau telah memenangi pelbagai anugerah sepanjang kejayaannya sebagai seorang guru, dan juga apabila beliau masuk ke dalam dunia NGO. Dan beliau juga merupakan pengasas bersama Malaysia Teacher Prize sejak kami mulakan pada tahun 2022. So sejak kami diasaskan, kami telah membantu ataupun memberi sokongan kepada lebih kurang 50,000 orang guru melalui program-program kita daripada 7,700 lebih sekolah yang meliputi seluruh Malaysia. So cikgu-cikgu hari ini kami hadir kerana Malaysia Teacher Prize, dan seperti mana yang Cikgu Aris dalam ucapan pembukaan beliau yang saya rasa sangat menyentuh hati, kerana biasanya saya yang cakap tentang asal usul ataupun kenapa kami adakan MTP, tetapi saya rasa sangat terharu dan terkesan apabila Cikgu Aris juga meluahkan perasaan yang sama apabila yang saya rasa sangat dekat dengan hati kami apabila kami nak mulakan MTP ini. Because MTP ini kami apabila kami start pada tahun 2022, memang harapan kami adalah wadah ini ataupun anugerah ini dapat dijadikan sebagai sebuah anugerah yang berprestij, yang dipandang tinggi bukan sahaja dalam kalangan guru tetapi dan tidak terhad kepada dunia pendidikan sahaja, tetapi juga oleh masyarakat umum. I think itu adalah salah satu matlamat yang kami sentiasa bekerja keras untuk capai, so that kisah-kisah cikgu yang patut diketengahkan dikenali oleh masyarakat umum. Apabila kami start MTP, memang tujuan kami adalah untuk menonjolkan bakat guru, menyediakan ruang pemekasan guru-guru melalui perkongsian amalan terbaik, dan of course untuk memartabatkan profesion keguruan. Saya rasa dalam dunia di mana social media kerap digunakan, sangat senang untuk seorang guru dikecam atas perkara-perkara yang mungkin malangnya berlaku dan sebagainya, tapi kerana nila setitik rosak susu sebelangga pula. So that's why melalui inisiatif seperti MTP ni, kami berharap bahawa kejayaan ini yang begitu murni, yang begitu patut disanjung tinggi, diberikan penghargaan dan penghormatan yang diperlukan. So untuk tahun ini, permohonan bagi Malaysia Teacher Prize telah pun bermula, dan kami telah bermula lebih kurang sebulan lalu dari 4 April hingga 1 Jun. So kami ada lebih kurang 1 bulan lagi sehingga tamat tempoh permohonan untuk Malaysia Teacher Prize. Dan saya nampak dalam kalangan cikgu-cikgu di sini ada beberapa veteran yang saya boleh cakap saya pernah membaca ataupun tengok cikgu pernah memohon untuk MTP. Tapi untuk cikgu-cikgu yang mungkin baru mengenali MTP, untuk apabila kami merangka permohonan MTP ni, kami akan sentiasa merangkanya untuk se-inklusif as inclusive as it can be. So kami buka ruang untuk cikgu-cikgu untuk memohon dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan of course, dorongan utama cikgu-cikgu adalah untuk mendapatkan hadiah Malaysia Teacher Prize. Di samping penghormatan, di samping diketengahkan dalam media masa dan sebagainya, of course, semua orang nak menang satu anugerah kan. Tetapi untuk Malaysia Teacher Prize, hadiah utama adalah wang tunai RM50,000. 5 finalis teratas akan memenangi RM5,000, manakala untuk tahun ini setiap 10 finalis teratas akan memenangi RM1,000 seorang. Kanita sorry tahun Kanita tak ada. Tapi tahun ni kami dapat secure daripada penaja-penaja atau penaja-penaja kami. Keluar dah muka. So, dan of course setiap seorang 10 finalis teratas akan menerima siri bengkel pembangunan profesionalism yang pemimpin jalankan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya Cikgu Anita. Saya rasa kami tak pernah keluar daripada kehidupan mereka walaupun 3 tahun dah berlalu.
Dan I think we are still quite in close contact dan sebagainya. So saya rasa the circle of MTP ni memang satu alumni yang sangat erat, di mana ada cikgu-cikgu daripada pelbagai bidang, ada cikgu guru vocational, ada guru aliran perdana, ada guru pendidikan khas dan sebagainya. Dan saya rasa kalau cikgu kenali semua finalis tu, memang semua orang ada nyala rasa yang sama tinggi, ada daya usaha yang sangat mantap dan sentiasa ingin melaksanakan yang terbaik untuk anak murid mereka. Suka untuk saya maklumkan bahawa saya rasa baru-baru ni apabila saya buat sesi info secara bersemuka, apabila saya paparkan slide ini, ada cikgu yang tengok dan dia macam skeptik sikit. Dia tanya, yang duit ni masuk akaun sendiri atau masuk akaun sekolah? Because biasanya anugerah sebegini, terutamanya dengan jumlah wang tunai ini, biasanya akan masuk akaun sekolah ataupun akaun PABG. Tetapi sukacita saya umumkan, sejak kami mula pun dari day one, memang kalau cikgu menjadi pemenang, RM50,000 akan masuk kepada akaun persendirian cikgu. Kerana kami percaya bahawa cikgu sendirilah yang patut diberikan ataupun wajar dan layak sememangnya untuk diberikan amanah untuk menggunakan hadiah wang tunai RM50,000 itu dengan sebaik mungkin dengan cara cikgu yang tersendiri. So tiada apa-apa red tape ataupun tiada apa-apa peraturan tersirat lah apabila cikgu memenangi RM50,000 ini. Alright. So of course saya perlu ketengahkan bahawa memang seperti mana yang saya cakap tadi, GC ni memang tak pernah asing daripada MTP, dan saya ingin Cikgu Anita bukannya satu-satu sahaja guru cemerlang yang ada dalam barisan finalis MTPs dari 3 tahun kebelakangan ini, tetapi saya shout out kepada Cikgu Anita yang juga merupakan yang dipetua Majlis Guru Cemerlang untuk Negeri Sabah pada tahun ini. So nanti saya akan minta Cikgu Anita untuk beri sedikit perkongsian jugalah. Alright, so secara ringkas saya nak go through 4 kriteria permohonan untuk Malaysia Teacher Prize. Saya yakin semua cikgu di sini memang layak, tetapi saya just go through sekiranya cikgu ingin sebar luas maklumat ini kepada guru-guru yang lain. Ada 4 kriteria permohonan. Kriteria pertama adalah cikgu perlulah merupakan seorang guru Malaysia, warga negara Malaysia, berkhidmat sebagai guru di sebuah institusi pendidikan di Malaysia. Pengalaman mengajar untuk tahun ini kami telah turunkan kepada 3 tahun mengajar sahaja, dan cikgu seharusnya kekal dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya bagi 5 tahun lagi. So Cikgu Aris masih sempat lagi Cikgu Aris, jangan risau, walaupun cakap dana bersaratan tapi masih boleh mohon untuk FTP lagi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kurikulum. So untuk Malaysia Teacher Prize, guru-guru hanya guru-guru yang mengajar kurikulum kebangsaan, iaitu KSSR, KSSM, jika cikgu merupakan seorang guru pendidikan khas, dan KSPK, guru guru vocational yang mengajar sijil kemahiran Malaysia dan sebagainya, semua layak untuk memohon. Hanya guru yang berkhidmat di institusi swasta di mana mereka menggunakan kurikulum antarabangsa seperti A-level, O-level, IB dan sebagainya tidak layak untuk memohon. Akhir sekali adalah waktu pengajaran. So sewajarnya cikgu-cikgu pemohon patut mengajar sekurang-kurangnya 10 jam seminggu. Tetapi jika cikgu menyandang apa-apa jawatan khas, sebagai contohnya kalau cikgu merupakan seorang pengetua, guru cemerlang, guru perpustakaan dan media, guru kaunseling, memang tugas hakiki cikgu tak akan sampai 10 jam seminggu untuk waktu pengajaran. Tapi jangan risau, cikgu masih boleh memohon dan tiada apa-apa isu yang akan timbul lah, because itu memang jawatan khas, jawatan yang cikgu sandang di dalam sekolah. So kriteria berkaitan dengan waktu pengajaran ini adalah lebih kepada ataupun lebih untuk mengahadkan mungkin ada guru yang bekerja secara sambilan dan sebagainya.
Alright, so itu secara ringkasnya adalah kriteria permohonan. Bagi proses pemilihan pula, kami sekarang adalah pada peringkat pertama proses permohonan yang akan tamat pada 1 Jun nanti, dan setiap guru yang memohon pada waktu ini akan diberikan sijil penyertaan dan kami akan membuat saringan bahan-bahan cikgu yang akan dinilai oleh panel juri, dan kami akan memanggil ataupun memaklumkan kepada guru-guru yang berjaya di senarai pendek untuk masuk ke peringkat kedua dan sebagainya. So secara umumnya proses permohonan MTP ini memang berlapis, tetapi saya rasa di setiap peringkat cikgu akan dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang diri anda sendiri sepanjang perjalanan tersebut. So saya nak mulakan terlebih dahulu dengan langkah-langkah permohonan. So jika cikgu berminat untuk mengikuti ini secara live, saya juga telah kongsikan di ruangan chat. Cikgu boleh mulakan permohonan anda sekarang di pautan yang saya telah kongsikan tadi. So cikgu boleh ikutilah. Kalau cikgu belum start permohonan cikgu lagi, cikgu boleh ikuti langkah-langkah yang saya akan kongsikan secara live. Dan kalau cikgu ada apa-apa masalah teknikal, cikgu juga boleh maklumkan kepada saya. So untuk memohon Malaysia Teacher Prize, cikgu boleh pergi ke laman sesawang kami, malaysiateacherprize.org, dan di mana cikgu boleh tekan pada butang mohon sekarang. Dan mana tahu mungkin cikgu lah yang akan menjadi orang keempat yang akan tampil di dalam lawan sesawang kita pada tahun depan. So apabila cikgu masuk kepada lepas cikgu klik pada mohon sekarang, ataupun kalau cikgu klik di pautan yang saya kongsikan di ruangan chat Google Meet ini, cikgu boleh daftar masuk akaun anda dengan menggunakan email dan pilih bahasa pilihan anda, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. So untuk ini saya juga ingin maklumkan bahawa tiada apa-apa had terhadap jenis akaun yang cikgu boleh gunakan. Cikgu boleh menggunakan email MOE cikgu ataupun email persendirian cikgu, tiada masalah. Kalau cikgu-cikgu yang pernah memohon, cikgu guna balik permohonan ataupun email yang digunakan pada tahun-tahun yang lepas lah. So kalau cikgu merupakan seorang pemohon baru, cikgu perlu verify ataupun sahkan akaun melalui email anda. So cikgu akan menerima satu kod 6 digit yang akan dihantar ke email tadi yang cikgu gunakan, dan cikgu perlu verify seperti cara cikgu mewujudkan akaun-akaun yang lain di dalam platform-platform lain lah. Lepas tu cikgu perlu mengisi butiran asas anda untuk melengkapkan proses mendaftar. So cikgu perlu letakkan nama first name, last name, so nama keluarga, nama sendiri, dan juga password yang ingin digunakan. So untuk Malaysia Teacher Prize ni, biasanya kami dia punya security ataupun security dia ketat sikit. So cikgu-cikgu perlulah gunakan password ataupun kata laluan yang 12 yang panjang 12 aksara, di mana perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu huruf besar, satu huruf kecil, satu nombor dan satu simbol. So satu cadangan yang saya boleh bagikan, kalau cikgu tak dapat fikir tentang password yang sesuai buat masa ni, ialah guna Malaysia Teacher Prize, M huruf besar, 2025 dan kata seru. Dan saya rasa yang tu dah memenuhi semua keperluan untuk kata laluan tersebut. And then after that, cikgu boleh tekan start new entry untuk memulakan permohonan cikgu. So kerana cikgu ingin memohon, sila klik kategori permohonan, dan kemudian cikgu boleh tengoklah ke semua paparan yang ada. Cikgu perlu mengisi butiran asas berkaitan dengan cikgu terlebih dahulu, sebagai contohnya nama sekolah, di mana cikgu berjawatan, alamat cikgu, usia cikgu dan sebagainya. So borang ini cikgu boleh buat pada bila-bila masa dan save pada bila-bila masa. So cikgu boleh tekan save and next kalau cikgu nak masuk kepada
ruangan seterusnya, cikgu boleh tekan save and close. Kalau cikgu nak keluar, nak rehat sekejap, hanya apabila cikgu dah pasti semua perkara telah pun lengkap dan semua perkara telah pun lengkap, then cikgu boleh tekan butang submit entry. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa butang submit entry ini merupakan perkara terakhir yang cikgu perlu buat, kerana selepas cikgu tekan butang ini, there is a point of no return. Maksudnya cikgu tidak boleh lagi berpatah balik. So kalau cikgu mesej saya nak tanya, ayo temis perkara ni atau copy paste perkara yang salah, malangnya cikgu saya tidak boleh membantu anda. Kerana untuk memastikan semua cikgu diberikan layanan yang sama, kami tak mampu untuk membuat apa-apa perubahan bagi pihak cikgu lah. Alright, so itu adalah in a sense langkah-langkah untuk mewujudkan permohonan cikgu. Sebelum saya masuk kepada tips-tips ataupun apa yang diperlukan dalam permohonan cikgu, ada tak cikgu yang mempunyai sebarang persoalan? Cikgu boleh unmute, cikgu boleh type dalam chat kalau ada apa-apa soalan sebelum saya masuk kepada part seterusnya. Semua okey ke cikgu? Kalau cikgu okey, cikgu boleh bagi Okey, boleh teruskan. Ya. Alright. So panduan permohonan, dan saya rasa ini perkara yang paling penting kot, yang saya rasa banyak cikgu mungkin tertanya-tanya. Sebenarnya apa yang diperlukan dalam permohonan MTP? Sebenarnya untuk tahun ini kami telah mempermudahkan seperti tahun lepas, berbanding dengan tahun Cikgu Anita memohon. Tahun ini hanya ada satu soalan sahaja bagi permohonan peringkat pertama, iaitu soalan yang berkaitan dengan kisah cikgu. So kalau Cikgu Anita masih ingat, Cikgu Anita kena hantar berapa esei tahun Cikgu Anita? Cikgu Anita ingat lagi tak? Ingatlah, tapi memang banyaklah. Kena mengarang sendiri, sudahlah, bukan jenis yang suka menulis. Ya, memang banyak kan pada tahun tu lagi. So sejak tahun tersebut kami dah ringkaskan permohonan ataupun ringkaskan apa yang cikgu perlu hantar. So untuk tahun ini sama seperti tahun lepas, cikgu hanya perlu menghantar satu perkara sahaja, dan cikgu boleh pilih lagi sama ada cikgu nak menghantar dalam bentuk bertulis, iaitu esei 500 patah perkataan, ataupun sebuah video yang tidak lebih 3 minit. So seperti mana yang saya cakap tadi tentang inclusivity, saya rasa MTP kami sentiasa memastikan bahawa semua cikgu mempunyai peluang yang sama, dan ada cikgu di luar sana yang memang penulis, guru-guru bahasa sebagai contohnya, yang memang minat untuk menulis kisah mereka, tetapi ada cikgu yang suka berkongsi pula dalam bentuk lisan. So kami buka ruang untuk cikgu-cikgu menghantar video juga. Tetapi untuk cikgu-cikgu yang minat menghantar video, cikgu perlu ikut beberapa garis panduan, because video ni dia boleh banyak variasi, boleh banyak adaptasi dan sebagainya. So untuk video pula, cikgu kena berhati-hati untuk memastikan cikgu mengikuti kesemua panduan tersebut agar tidak tersingkir ataupun kehilangan kelayakan atas isu-isu sebegini pula. So of course, first of all, tempoh masa video cikgu tidak boleh melebihi 3 minit. Tim kami akan memantau setiap permohonan yang dihantar dalam bentuk video, dan jika cikgu menghantar video yang melebihi 3 minit, kami akan keluarkan, dan malangnya video cikgu tidak akan sampai ke pihak juri nanti kerana telah melanggar peraturan tersebut. So cikgu please make sure tempoh masa video tu selamat dalam had 3 minit. Selain itu, dalam video tersebut cikgu hanya boleh berkongsi secara bersendirian dan menghadap video dalam posisi duduk ataupun berdiri. Maksud saya di sini adalah
cikgu tak boleh jalan macam jalan-jalan satu sekolah dan merayau sini. Saya pernah dapat ada video cikgu dia jalan-jalan dan suddenly dia jumpa anak murid kesayangan dia dan minta anak murid tu untuk kongsikan pengalaman diajar oleh guru ini. Suddenly jalan sini, ada bahan inovasi yang terletak kat sana, dia terangkan bahan inovasi ni. Tidak boleh ya cikgu. So video tersebut hanya boleh video yang sangat plain sahaja. Either mesti cikgu sendiri duduk ataupun diri dan berucap, berkongsi kisah cikgu. Last sekali, cikgu tidak dibenarkan untuk menambah apa-apa suntingan kreatif tambahan. So saya nak tegaskan di sini, MTP ni ialah anugerah untuk cikgu, bukan anugerah untuk TikTok yang cemerlang pendidikannya. So cikgu jangan risau tentang kalau saya bukan nak test kemahiran cikgu menggunakan Canva, menggunakan CapCut dan sebagainya. Apa yang kami nakkan, apa yang pihak juri nakkan adalah perkongsian cikgu tentang kisah cikgu dan apa inisiatif yang cikgu pernah laksanakan dan impak kepada anak murid anda. So cikgu tak boleh letak gambar, cikgu tak boleh letak video lain. Ada cikgu dia buat video dalam bilik belajar dia, ada smartboard kat belakang, smartboard tengah tayangkan slide. Itu pun tidak boleh ya cikgu. So dia kena plain sahaja. Dan cikgu tak boleh letakkan kesan bunyi, tak boleh sendiri cakap muzik rumpun keluar dan sebagainya. Tak boleh. Satu-satunya editing yang kami benarkan adalah actually dua lah. Satu adalah sari kata. Kalau cikgu rasa logat cikgu mungkin susah untuk difahami oleh pihak juri, cikgu boleh letakkan sari kata untuk membantu pemahaman juri yang akan menontonnya. Dan satu lagi ialah ada cikgu yang dia tak nak take lagi tapi dia melebihi mahad masa. So apa yang mereka buat ialah mereka mempercepatkan video mereka. So dia macam letak 1.1 times atau 1.2 kali lagi cepat punya pertuturan so that dia boleh singkatkan video dia. So itu dibenarkan, tetapi saya nak sarankan cikgu untuk berwaspada lah apabila berbuat demikian, kerana kadang-kadang kalau suara tu terlalu cepat, juri tak faham pula, nanti jadi isu nanti ya. Saya juga nak tanya kepada Cikgu Anita. I'm going to put you on the spot because Cikgu Anita sebenarnya selain daripada menjadi finalis top 10 tahun 2022, Cikgu Anita pun menjadi juri untuk kami pada tahun lepas. Dan saya masih ingat lagi Cikgu Anita pilih untuk membuat penjurian untuk video sahaja kalau tak silap saya. Dan kebanyakan memang terima video kan Cikgu Anita. Cikgu Anita boleh kongsikan tak dan apa maybe we start yang tak begitu baik dulu lah. Apa isu terbesar yang cikgu tengok daripada penghantaran video yang cikgu-cikgu lain patut elakkan? Okay, be natural lah bila buat video tu kan. Okay, be natural, be yourself sendiri. Okay, dia boleh nampak tau kalau kita sorry to say lah, kalau kita menipu ke macam tu kan, kita boleh tahu tu daripada body language, macam dia tidak ikhlas lah dari segi itu. Kita boleh sendiri. Jadi biar kita menceritakan sesuatu itu dengan ikhlas dan betul-betul ianya berlaku lah. Because kadang-kadang ada cikgu yang dia akan tulis skrip sangat panjang-panjang kan. Then because cikgu tu nak ikut skrip tu terlalu, dia terlalu kusyuk dengan nak ikut skrip word by word, dia macam tak natural pula kan. Ya, dia jadi kaku pula. Ya, macam tu. So then bagaimana pula dengan video yang Cikgu Anita suka? Apa perkara yang cikgu nampak dalam video-video tersebut? Okay, dia menceritakan tentang PDP yang dia laksanakan bersama pelajar, inovasi dia, okay, macam tu. Dan ada juga dalam kalangan yang calon itu mereka menceritakan macam mana mereka melaksanakan CSR atau dengan community, maksud saya khidmat community, macam tu.
Jadi jelas ada soalan? Cikgu Lin? I think Cikgu Lin the press unmute. Kalau begitu tugas ada lepas tu memang dengan jelas. Admin boleh tolong mute kan? Yes, Cikgu Lin. Baju udah darinya? Udah type ya? Oke. Nak tanya host dah boleh mute untuk Google Meet. Terus agak apa tu? Agak loud pula. Nas. Admin unmute kan Cikgu Lin? Boleh YouTube. Ya. Tapi nak solo na. Wala ka gelan. Nama tepat na. Put pula sekarang. Ya. Host YDP Perlis Udah pakai solo? Oh. Cikgu Hamida boleh tolong. namanya? Oh ya, kemaganya keselamatan lah. Okay, minta maaf cikgu-cikgu semua. Mr. T. Sorry. Okay. Cikgu Ida tanya, mohon Tuan jelaskan berkaitan syarat umur untuk menyertai. So, tiada syarat yang khas kepada umur Cikgu Ida. Kalau saya kembali kepada slide saya tadi. Ya. Okay. Sorry, boleh saya menyelit? Boleh. Okay, untuk umur Cikgu Ida, saya sendiri pun dalam masa MTP 2020 dalam semua panelis tu saya merupakan yang paling veteran lah. Okay, masa tu umur saya 12 tahun. Ya. Jadi saya masih juga ingin mengikuti MTP ni lah walaupun sudah meningkat usia. Okay, selagi kita bergelar guru, apa salahnya mencuba kan? Okay. Ya. So saya rasa sampai hari ni Cikgu Anita masih yang paling veteran kot kalau tak silap saya. Ya. Is it? I actually never check the age. To be honest with you, saya jarang pergi check umur cikgu. Tetapi secara amnya kami tak letakkan nombor umur. Apa yang kami tengokkan adalah pengalaman mengajar. So cikgu kena ada sekurang-kurangnya 3 tahun mengajar dan ada 5 tahun dalam perkhidmatan cikgu lagi. So asalkan cikgu memenuhi kedua-dua kriteria ni, cikgu layak untuk memohon. So cikgu kena ada 3 tahun pengalaman mengajar dan ada lagi 5 tahun untuk berkhidmat. Okay. Cikgu Ida dan Cikgu Nur Hamizah, harap jawapan tu jelas. Is it okay? Kalau saya dah jawab soalan cikgu, cikgu boleh type dalam chat ataupun letak emoji thumbs up pun boleh lah. Okay?
umur Cikgu Anita tadi masa masuk. Cikgu Anita Sorry, berapa? silap tidak. Masa umur, masa saya masuk 2022 tu umur saya 51 tahun. Not 52, 51 tahun. 51 kan? Ya, 51. Ya. Okey lah. Ya, tak ada masalah. Kami tak ada cakap 50 tak boleh masuk ke apa kan. I think 50-an pun lebih boleh masuk. Yang paling, saya rasa yang paling apa tu? Yang paling muda 30 kalau tak silap saya. Yang Go. Tak. Ada satu lagi yang lagi muda. Ada lagi. Okay. Okay. So saya masuk balik kepada panduan permohonan saya, because I think saya Dr. Van. Saya pun nak masuk kepada perkara-perkara yang boleh dikongsikan untuk cikgu yang nak buat video ataupun cikgu yang nak buat esei. Saya tahu cikgu dia nak tanya tentang ciri-ciri video yang menarik, dan saya nanti akan kongsikan satu sampel ataupun satu contoh permohonan. Mungkin tadi cikgu dah ada spoiler sikit tadi dah, so that kami dapat memberikan satu gambaran yang jelas lah kepada cikgu apakah contoh video yang diberikan markah yang tinggi oleh pihak juri. Okay, so cikgu Dia sabar sekejap Alright, so untuk permohonan ini I think cikgu dalam, tak kira lah cikgu nak pilih esei ke ataupun cikgu nak pilih video berdurasi 3 minit ke, apa yang kami nakkan daripada cikgu adalah identiti anda sebagai seorang guru dan pencapaian anda terhadap murid atau komuniti. So I think the word identity sangat penting. Maksud saya ialah esei ataupun video tersebut sepatutnya melambangkan refleksi cikgu sepanjang perkhidmatan anda sebagai seorang guru. So mungkin cikgu pernah tahu tentang ataupun pernah dengar tentang perkara seperti personal statement. So ini merupakan pengenalan cikgu, pengenalan identiti cikgu sebagai seorang guru kepada pihak juri, because this is stage 1. So untuk peringkat pertama, cikgu semestinya tidak akan dapat berkongsi setiap perkara yang cikgu telah buat. Tak mungkin, because nombor perkataan terhad, nombor durasi video pun terhad. So seperti mana Cikgu Anita kongsikan dalam ruangan chat tadi, pastikan cikgu dalam ruang yang sedia ada itu kongsikan wow factor cikgu dan siapa cikgu sebagai seorang guru. Cikgu kena sangat-sangat intentional ataupun sangat-sangat fokus kepada apakah isi, apakah intipati kejaya cikgu dalam ruangan ini. Right? Cikgu jangan rasa nak, saya termiss part tu, saya termiss part tu. Cikgu kena pick and choose apa perkara yang paling kukuh yang dapat melambangkan cikgu dan memberikan satu sebab kepada juri untuk ingin mengenali cikgu secara lebih mendalam. Dan apabila cikgu masuk kepada peringkat kedua itu, dan adalah ruang yang lagi banyak untuk cikgu kongsikan apa yang cikgu telah buat dan sebagainya dalam pelbagai elemen ataupun dalam pelbagai dimensi. Tak kira lah dalam bilik darjah, tak kira lah dalam bidang koko, tak kira lah dalam dengan komuniti dan sebagainya. Ada lagi ruang dalam peringkat kedua. Untuk peringkat pertama, apa yang cikgu perlu risau atau apa yang cikgu perlu capai adalah memberikan juri satu sebab yang kukuh untuk masukkan cikgu ke peringkat seterusnya. So dalam esei atau video ini, kami cadangkan cikgu boleh kongsikan apakah perkara yang menginspirasikan anda untuk menjadi seorang guru dan apakah nilai utama yang membentuk falsafah pendidikan anda. Apakah teras ataupun pegangan utama cikgu. Di sini juga saya ingin menyatakan bahawa cikgu tidak perlu memetik apa-apa dasar kebangsaan seperti PPPM, seperti dasar pendidikan digital dan sebagainya. Yang itu adalah untuk
hal tuju negara, tetapi di sini apa yang kami nak tahu adalah cikgu. Apa yang kami nak tahu ialah siapa anda sebagai seorang guru. Apakah pegangan anda sebagai seorang individu. Okay, so cikgu tak perlulah memetik atau memastikan semua dasar-dasar kerajaan telah pun dinyatakan. Alright. Sebelum saya masuk ke part 2, saya nak jawab soalan Cikgu Munira. Kalau cikgu merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling, cikgu masih boleh memohon. Cikgu masih boleh memohon kerana walaupun cikgu tidak cukup 10 jam mengajar, cikgu masih boleh lagi memohon kerana cikgu punya jawatan cikgu sebagai seorang GBK memang tak akan cukup 10 jam mengajar pun. So di dalam borang permohonan, cikgu dapat nyatakan apa jawatan yang cikgu sandang dan juri akan menilai berdasarkan konteks cikgu. Okey, Cikgu Munira. So saya memang harap cikgu-cikgu yang guru bimbingan yang kaunseling yang cemerlang juga dapat menyertai MTP. Malahan sehingga hari ini saya belum lagi dapat mencari ataupun menobatkan seorang GBK untuk jadi finalis MTP lagi. So mungkin Cikgu Munira akan menjadi guru bimbingan kaunseling yang pertama. We never know. Cikgu Ida akan pencen 2 tahun lagi. Malangnya kalau Cikgu Ida akan berpencen dalam 2 tahun lagi, Cikgu tidak layak untuk memohonlah malangnya. So sorry Cikgu. So back to panduan permohonan. Satu lagi perkara yang cikgu boleh kongsikan adalah tentang konteks di mana cikgu sedang berkhidmat sebagai seorang guru. Dan saya nak tegaskan perkara ini kerana ada banyak cikgu di luar sana yang apabila mereka memohon, mereka kongsikan tentang inovasi mereka. Tetapi sebagai contoh, kalau mereka seorang GC yang memang cemerlang dari segi PDP, memang mereka akan kongsikan tentang inovasi mereka dan sebagainya. Tetapi mereka tidak kongsikan konteks sekolah ataupun konteks murid. So, cabarannya bagi pihak juri adalah untuk bagaimana pihak juri dapat menilai keberkesanan inovasi tersebut. Right. Kalau cikgu membuat inisiatif STEM, inisiatif literasi dan sebagainya, tetapi cikgu tak kongsikan sebenarnya prestasi sekolah ni macam mana, ataupun kenapa adakah murid cikgu mempunyai banyak dalam aliran pemulihan ke ataupun di luar bandar ke dan sebagainya. Apakah cabaran ataupun apakah persekitaran yang di mana cikgu mengajar. Kalau cikgu mengajar di dalam persekitaran yang mencabar, dan cikgu membuat perkara macam ni. Kalau cikgu sebagai contohnya mengajar di dalam sekolah berasrama penuh di mana prestasi akademik murid mungkin lebih kuat, dan apa pula yang cikgu nak buat untuk menaik taraf ataupun membantu murid dengan lebih lanjut lagi. So I think konteks itu sangat penting dan cikgu patut kongsikan konteks cikgu dan bagaimana konteks itu mempengaruhi apa-apa inisiatif yang anda laksanakan di dalam sekolah. Kalau cikgu menyumbang di luar bilik darjah, this is of course a very important thing untuk cikgu nak kongsikan. Dan tak kira lah apa yang cikgu pilih pun, apakah impak yang cikgu telah capai melalui usaha anda. Tak kira untuk bilik darjah, tak kira untuk tak kira untuk bilik darjah, tak kira untuk di luar bilik darjah. Akhirnya dia mesti balik kepada impak yang boleh dikongsikan. Dan di sini saya juga nak kongsikan bahawa impak di sini adalah berpandukan ataupun berfokus kepada either murid ataupun komuniti ataupun guru, ibu bapa dan sebagainya. So of course kebiasaannya adalah berkaitan dengan kepenjadian murid. Because saya tegaskan perkara ini kerana ada cikgu yang dia mungkin dalam permohonan cikgu tersebut titik beratkan inovasi beliau. Dan impak yang beliau kongsikan adalah pingat-pingat yang inovasi itu berjaya dapat. Dan ini menjadi satu isu kerana untuk kebanyakan juri, pingat tersebut sebenarnya tidak cukup kuat untuk melambangkan kejadian inovasi tersebut. Apa yang mereka harapkan adalah inovasi ini dapat membantu murid atau tidak.
yang itu lagi penting daripada pingat-pingat yang pernah inovasi ini mengumpul dan sebagainya. So I think apabila cikgu merangka permohonan cikgu kena pastikan bahawa tak kira apa yang cikgu pilih, impak tu adalah satu komponen yang kukuh dalam permohonan cikgu. Dan like I said before, cikgu boleh pilih mana-mana area. Untuk MTP ini kami tidak hadkan cikgu mesti cemerlang, hanya cikgu yang cemerlang dalam PDP sahaja boleh menang, atau hanya cikgu yang buat kajian tindakan sahaja boleh menang, cikgu yang kuat kokoh sahaja boleh menang. Kami faham bahawa ada banyak cara di mana seorang guru dapat menyumbang bakti dan di mana seorang guru dapat mencapai kecemerlangan. So apa-apa area yang cikgu boleh kongsikan di sini. Yang paling penting cikgu pilih elemen yang cikgu paling banggakan. Seperti mana yang saya cakap tadi, yang dapat melambangkan usaha cikgu dan memberikan semangatnya kukuh. Cikgu Nur Hamizah, kena ada pengesahan daripada ketua jawatan. Untuk tahap ini tidak perlu. Untuk peringkat pertama adalah hanya bertumpu kepada perkongsian daripada cikgu terlebih dahulu. Untuk jika cikgu disenarai pendekkan ke peringkat yang akan datang, kami akan minta cikgu untuk calonkan 2 orang sebagai rujukan. Salah satu daripada rujukan tersebut adalah ketua jabatan cikgu. Rujukan yang kedua adalah pilihan cikgu asalkan orang tersebut memahami dan mengetahui apa usaha yang cikgu telah laksanakan. Dan kemudian pihak kami akan berhubung dengan rujukan cikgu sebagai satu pengesahan tentang kisah ataupun perkara-perkara yang cikgu telah laksanakan. So itu merupakan satu proses yang tim kami akan jalankan untuk memastikan semua cikgu yang disenarai pendek tu memang sah dan memang perkara yang mereka buat tu memang nyata dan bukannya sekadar apa yang dikongsikan ataupun hanya wujud dalam perkataan-perkataan yang ditulis sahaja. Okay. Saya harap saya dapat jawab soalan Cikgu Hamizah. Is that okay? Saya, Dr. Valerie Wilvan Primus. Okay. So, cikgu, sebelum saya teruskan, saya juga nak kongsikan satu klip pendek daripada Dr. Valerie. Mungkin ada cikgu di kalangan sini yang merupakan sahabat kepada Dr. Valerie. Dr. Valerie juga merupakan pemenang Malaysia Teacher Prize 2024. Dan pada peringkat pertama, Dr. Valerie sebenarnya telah menghantar dengan video. So, saya nak kongsikan sedikit video tersebut untuk memberi cikgu satu gambaran tentang satu video yang mungkin boleh dijadikan panduan kepada anda semua. Guru pendidikan khas dan seorang guru seni kebudayaan dari SK Bingkur, Keningau, Sabah. Sebagai guru, advokasi saya adalah memartabatkan hak dan juga akses pendidikan golongan OKU. Melalui advokasi ini, saya telah merangka satu pelan pendidikan yang diberi nama Miracles. Pelan ini saya jadikan sebagai satu garis panduan dan juga alat tuju dalam membentuk kemenjadian murid. Pelan ini telah membawa saya kepada pembangunan sebuah bilik multisensori daripada bangunan guru lama kepada sebuah bilik multisensori yang mengandungi 3 bilik, iaitu bilik Snoozeland, bilik terapi cara kerja dan juga bilik STEM. Di pedalaman Sabah, bilik ini merupakan pusat terapi yang pertama dan ia yang telah memberikan impak yang besar kepada murid-murid OKU. Antaranya adalah membantu ke semua murid saya untuk mendapatkan perawatan terapi cara kerja secara percuma dan juga secara konsisten. Murid boleh mencipta dan menghasilkan inovasi STEM melalui seni kraftangan. Pada tahun lepas, murid saya telah memenangi pertandingan inovasi peringkat antarabangsa dalam penghasilan rantai menggunakan butiran magnet. Okay. So, cikgu-cikgu saya tak kongsikan the whole video, of course. Saya kongsikan sekerat sahaja, I think 1/3, 1 minit macam tu. So saya nak membuka ruang, apakah perasaan cikgu atau apa yang cikgu rasa
yang cikgu tertarik dengan video Cikgu Valerie tadi. Mungkin cikgu boleh unmute atau cikgu nak share dalam ruang chat. Apa yang cikgu rasa baik ataupun yang cikgu nak jadikan panduan kepada diri sendiri untuk video permohonan cikgu. Mungkin ada apa-apa yang cikgu perhatikan tak daripada perkongsian Dr. Valerie tadi? Mungkin saya boleh start. Kalau buat karangan tak ada pen ke? Maksudnya Tak ada chance. tak ada chance lah. Yes, chance. Okey, saya boleh terus terang dengan Cikgu Nur Hafizan. Saya tiada kuota ya untuk permohonan yang masuk ke peringkat kedua dari orang yang buat esei dengan buat video. Saya tak ada kuota. So, tak kisah apa yang cikgu pilih, asalkan kualiti dia cukup baik, juri memberikan markah yang cukup tinggi, cikgu dapat masuk ke peringkat seterusnya. Dan sebenarnya kalau saya tengok pada tahun lepas, sebenarnya cikgu-cikgu yang buat video ni masih minoriti. Saya rasa tak lebih 20% cikgu yang menghantar secara dalam bentuk video. Kebanyakan cikgu masih lagi memilih untuk menghantar dalam bentuk karangan, dalam bentuk esei. So cikgu jangan risau. Dan dalam peringkat seterusnya memang cikgu kena tulis. Ada komponen tulis lagi. So jangan risau bahawa video tersebut akan macam jadi pemberatan yang lagi tinggi ke, atau cikgu yang buat video lagi banyak chance dan sebagainya. Okay. Cikgu Dia, apa yang Cikgu Dia suka adalah usaha beliau dalam mengatasi isu murid yang berada di pedalaman Sabah dan kemenjadian murid beliau. Betul. And I think kemenjadian murid pada akhir itu merupakan satu elemen yang sangat penting, di mana Cikgu Valerie berkongsi tentang apakah pencapaian anak murid beliau di peringkat antarabangsa. Dan perkara itu sememangnya satu perkara yang patut dibanggakan. Cikgu Anita, kalau I don't think you got his video. You tak dapat kan Dr. Valerie punya video tahun lepas? Cikgu Anita, Sorry. Ada. Saya tengok melalui FB. Oh, tengok melalui FB. Tapi semasa jadi juri tak nampak kan? Tidak. Because saya tak boleh bagi orang Sabah nilai orang Sabah. Ya. Jadi konflik pula. Tapi apa yang saya rasa kalau Cikgu Anita dapat video ni, cikgu akan bagi markah tinggi ke? Ya, sebab dia ada kesinambungan dari segi dia punya apa yang dia buat untuk murid-murid dia. Actually, untuk murid-murid dia sebenarnya memberi impak kepada parents juga. Dia banyak memberi benefit kepada parents, kepada guru-guru, dan di sana juga dia sebut inovasi. Dan inovasi sebenarnya dia tidak kira lah sebenarnya dia di peringkat level mana, kebangsaan kan, negeri kan, daerah, still kita boleh terimalah. Cuma di sana dia punya pelajar, murid-murid, okey, itu boleh menghasilkan money kan. Di sana dia punya wow factor tu nampak di sana. Dan saya juga nak point kepada satu perkara yang sangat penting yang Cikgu Anita cakap tadi adalah perkataan kesinambungan. I think tak kira esei ataupun tak kira video, keseluruhan esei atau video tersebut perlu ada kesinambungan. Dia tak boleh macam 30 saat cakap benda ni, dan kemudian pergi sana, dan pergi sini, dan dia tak berhubung kait dengan rapat kan. Dan dia macam jadi bersederak pula. Yeah. So I think apabila cikgu merangka, tak kira menulis atau semasa merakam, pastikan apa yang cikgu buat tu ada kesinambungan tu. I think itu satu perkara yang sangat penting. So secara umumnya 3 tips yang saya nak sampaikan yang saya harap cikgu boleh ingat adalah, nombor 1, pastikan naratif cikgu, penceritaan cikgu tu jelas, mudah difahami, mempunyai keseimbangan.
Dan biasanya untuk capai tahap ini, cikgu jangan buat seorang-seorang. Senang, saya kata terus terang, cikgu jangan buat seorang-seorang. Biasanya yang cikgu-cikgu yang berjaya tu, dia akan lepas dia tulis ataupun lepas dia rakam, dia akan kongsikan kepada rakan beliau dan sebagainya untuk minta pandangan mereka. Then tengok apa feedback ataupun apa maklum balas yang mereka boleh bagikan. Because kadang-kadang kami buat seorang-seorang, kami kusul dan kami rasanya terbaik, tapi nanti bagi orang lain, apa benda ni? Kenapa you cakap benda ni? And mungkin, saya pun yakin ada cikgu yang macam ni. Apabila cikgu pas kepada rakan cikgu akan marah cikgu kerana rakan anda akan bercakap, kenapa you tak share benda itu yang lagi baik? So mungkin ada rakan yang lagi mengenali cikgu dan akan memberi nasihat untuk cikgu fokus kepada benda yang lain pula. So pastikan cikgu mendapat input daripada rakan-rakan ataupun keluarga terdekat anda dan sebagainya untuk permohonan cikgu. Next one is jelaskan usaha atau contoh cikgu secara terperinci. Jangan go wide, jangan fokus kepada kuantiti, fokus kepada quality. So apa yang cikgu pilih, cikgu pergi deep, cikgu pergi menjelaskannya secara mendalam so that pihak juri boleh memahami apa sebenarnya yang cikgu buat, apa yang mendorong cikgu membuat perkara demikian dan apa usaha ataupun apa impak yang tercapai hasil daripada usaha tersebut. Ya. Akhir sekali, pastikan esei cikgu disokong oleh data ataupun contoh impak. So that impak tersebut boleh dilihat ataupun difahami secara nyata dan because kadang-kadang ada cikgu yang dia tulis secara macam kayang-kayangan sikit. Dia macam cakap tapi dia cakap ni macam terlalu umum. So then dia punya kesan tu mungkin kurang sikit untuk pihak juri nanti kan. So I think itu adalah perkara-perkara yang cikgu perlu pegang dan sebenarnya prinsip ini tidak hanya terpakai untuk Malaysia Teacher Prize, malahan apabila saya bercakap dengan banyak rakan-rakan di sektor swasta, sektor NGO yang mengadakan apa-apa permohonan dan sebagainya, ini juga perkara-perkara yang mereka mahukan daripada cikgu. Mungkin cikgu meminta untuk beasiswa daripada pihak swasta ke atau permohonan anugerah lain ke. At the end of the day, dia akan balik kepada tiga-tiga perkara ini. Kalau cikgu-cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh kongsikan di ruangan chat. Saya nak masuk kepada sesi soal jawab. Sementara menunggu kalau cikgu-cikgu ada apa-apa soalan tambahan, saya nak melontarkan soalan kepada Cikgu Anita pula. I think Cikgu Anita, you yourself were finalist. Cikgu Anita sendiri menjadi finalist. Cikgu Anita boleh kongsikan sedikit sebanyak lagi tentang bagaimana cikgu ingat lagi ke 3 tahun sebelum ni bagaimana cikgu merangka and all of that. Because tahun cikgu tak ada contoh. Because cikgu batch pertama. So saya tak boleh macam tahun ni, suddenly ada contoh video lah, boleh tengok lagi lah dan sebagainya. Cikgu punya kosong. Cikgu hanya ada soalan macam tu saja. So bagaimana Cikgu Anita buat permohonan cikgu sendiri? Okay. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Dr. Sir Hajuan Edek yang telah memberi bimbingan pada saya. Okay. Dia minta saya buat dahulu kemudian dia tengok. Jadi dia actually saya punya mentor lah. Dan Dr. Sir memang sangat membantu. Okay, saya punya ini kira macam perkongsian lah ni kan. Okay, pada mulanya memang saya betul-betul tidak faham lah. Bukan bilang cikgu kan mestilah tahu apa yang ditanya kemudian kita jawab. Tapi tidak tahu macam mana nak mula. Macam mana kita memulakan karangan tersebut. Memang banyak kan dibandingkan yang latest sekarang ni ya. Dia sangat membantu, mudah, ada video, ada karangan pun macam 500 sahaja. Kalau dulu dia ada setiap soalan itu ada berapa sentence yang kena ada lah.
dan mencabar jugalah bagi saya. So ikut pengalaman saya lah, saya akan menceritakan berkaitan dengan diri saya. Mula-mula saya masuk dalam KB di dalam College Vocational Keningau pada mulanya. Okay. Untuk semua, saya rasa semua pun tahu kan yang College Vocational dahulu dikenali sebagai sekolah menengah vocational, dan dia merupakan tempat pelajar-pelajar yang terbuang, maksud dia yang tidak boleh sampai ke tingkatan 4, dia akan dibuangkan ke sekolah vocational lah. Jadi itu penceritaan saya bermula dari situ. Dan pelajar yang terbuang ini kita tidak boleh anggap dia tidak pandai, tapi kita didik dengan cara yang sepatutnya lah. So daripada sana saya mendidik pelajar-pelajar ini, dia boleh mencapai keputusan SPM yang bagus. Sebenarnya pelajar ni kalau kita didik bagus-bagus, dia boleh achieve sebenarnya, dia boleh excellent. Okay? Dan daripada sana disebabkan saya mengajar bidang bakery dan pastry. So itu dari segi pelajar lah. Okay? Kita membimbing mereka dari segi kemahiran. Dan satu yang saya buat kepada pelajar ini, saya mau ajar mereka cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi apa yang saya buat setelah saya ajar mereka kemahiran itu, saya minta mereka untuk mengajar kepada komuniti. Itu maksudnya ada kaitan kan, kita mengajar pelajar ini kemahiran dan knowledge, kemudian mereka pula akan mengajar kepada komuniti. Itu maksudnya kesinambungan. Okay, dari segi bidang bakery saya lah. Dan pelajar ini dia automatik boleh berkomunikasi dengan komuniti, dia tidak rasa malu sudah macam tu. Okay. Dan inovasi itu pula, kita selalu membuat kajian tindakan kan untuk mengenal pasti isu-isu yang ada di dalam PDP. Okay. Dan daripada inovasi pelajar ni, okay, di sini saya membawa inovasi saya tentang menghias kek. Pelajar ni kan susah untuk menghias kek, jadi saya menghasilkan chef sweetie lah, okay, untuk mereka dapat menghias kek dengan bimbingan dan bantuan. Jadi dia punya impak itu di mana pelajar ini saya bawa ke Jepun dan Korea untuk mempertandingkan inovasi ini, dan mereka mendapat gold. Di sanalah maksud saya kesinambungan itu selain daripada dia boleh berkomunikasi dengan community, dia juga boleh berkomunikasi dengan panel-panel luar negara yang pada asalnya mereka tidak fasih berbahasa Inggeris. Okay, jadi bila kita melatih mereka dengan bantuan rakan-rakan bakery, program bakery, pelajar ni sebenarnya tidak ada yang mustahil. Okay, jadi itulah yang saya dapat kongsikan. I rasa itu cukup 3 minit kot untuk permohonan. Dan I think dan saya rasa intipati yang patut disampaikan tu ada dalam penceritakan Cikgu Anita. Cikgu Anita start dengan konteks sekolah, apa yang murid lemah, dan apa yang cikgu buat, dan bagaimana murid respon dan apa hasil. Actually dia sangat, kalau saya nak ringkaskan, dia macam tu je. Tapi cikgu perlu memberikan, because saya yakin semua cikgu di sini dah buat benda-benda ni. So cikgu hanya perlu cari cara yang terbaik untuk memastikan message itu sampai dengan jelas kepada pihak juri. Saya nak membaca komen daripada Cikgu Zuriati yang berjaya untuk melaksanakan kelas intervensi Jawi. 96% murid-murid pemulihan dapat membaca tulisan Jawi dengan baik dan secara automatik mampu mudah membaca dalam bahasa Melayu akhirnya. First of all, tahniah dan syabas cikgu atas pencapaian tersebut. Cikgu jangan risau bahawa murid cikgu tak terlibat dengan pertandingan yang sesuai. Tak semestinya keberhasilan tu mesti pertandingan. Malahan apa yang cikgu kongsikan di ruangan chat ni mengingatkan saya tentang Cikgu Jumisara yang menang top 5 kalau tak silap saya pada tahun 2023. Cikgu Jumisara juga seorang ustazah, seorang guru pendidikan Islam, di mana salah satu inovasinya adalah untuk membantu muridnya memahami bahasa Jawi dengan lebih senang. So that's why dan itu adalah satu perkara yang patut dibanggakan,
kerana cikgu menyumbang kepada pembinaan asas murid anda, terutamanya dalam konteks murid-murid pemulihan. So cikgu jangan risau, kami tak, saya rasa juri juga sentiasa faham, dan that's why konteks itu sangat penting. Konteks itu sangat penting. Kalau cikgu tak beri konteks murid pemulihan tu, kalau cikgu beritahu saya, murid, kalau saya tak tahu apa-apa, murid kelas pertama, semua tahu baca bahasa Melayu, dia nak cakap untuk apa? Because dia kan memang dah kuat dah. So apa nilai yang diberikan oleh cikgu untuk membantu mereka ke tahap yang lagi jauh lagi? So dalam penceritaan cikgu memang sangat nyata dan memang cikgu boleh share dalam permohonan cikgu. Jangan risau. Cikgu akan dinilai dengan sama seperti cikgu yang mungkin asas murid mereka lebih tinggi, oleh itu dia carikan wadah untuk muridnya menceburi dalam pertandingan-pertandingan yang lain. Everything is different, every student is different, dan cara cikgu membantu ataupun menghantar murid anda ke arah kejayaan tu juga berbeza. Alright, so jangan risau cikgu. Cikgu Zuriati. Cikgu Nur Hamizah tanya tentang pemantauan. Untuk kami dari segi proses pemilihan, buat masa ini kami tiada menjalankan macam lawatan nazir lah ke sekolah dan sebagainya, tetapi apa yang kami akan menilai cikgu dengan lebih terperinci pada proses yang akan datang dan juga dalam proses temuduga. Rasa proses temuduga tu macam pemantauan lah dari segi cara cikgu menjawab dan sebagainya and all of that. Cikgu Anita pun masih ingat masa Cikgu Anita di temuduga kan. Siapa yang temuduga Cikgu Anita masa tu? Same dengan Cheryl. No. Temuduga. Bukan. Temuduga, ya. Fazli, Bakar dan Fazli. Dengan seorang tu lupa lah. Susah tak soalan? Memang susah lah, tapi Dr. Sir bagi tahu saya jawab saja, jangan biarkan kosong. Itu saya ingat. Jadi saya berjawabkan berdasarkan pengalaman lah. Then as long as cikgu pernah buat, memang kerja cikgu memang akan dapat jawab. I think that. Kalau so dalam situasi tu memang cikgu jangan risau, cikgu just say what you've done. Ada apa-apa soalan lagi ke daripada cikgu-cikgu? Terbaik, yes. So kalau tiada soalan lagi, saya rasa saya nak akhirkan. Saya nak minta Cikgu Anita untuk akhirkan. Cikgu Anita, apa pesanan cikgu kepada guru-guru lain di sini yang mungkin rasa dah cukup lah untuk memohon lagi ke atau macam ragu-ragu ke dan sebagainya. Apa message yang cikgu nak sampaikan? Sebenarnya semua finalis pun macam tu juga. Macam boleh ke tidak kan. Tapi kita tetapkan satu saja. Kita ikut ni pun untuk bukan untuk mencari nama, tidak ya. Kita uji diri kita sebenarnya, mencabar diri kita. Sebenarnya kita boleh. Kita cabar diri kita untuk ikut serta dalam MTP ini. Sebenarnya banyak dia punya benefit ya bila kita mengikuti MTP ini. Macam saya sendirilah dalam saya punya tim sendiri yang 2022 tu, kami jadi macam adik-beradik tau, sangat rapat. So everything yang kami bincangkan dalam grup berkaitan dengan pendidikan, segalanya sangat-sangat bagus. Jadi kita boleh berfungsi dengan mereka-mereka inilah. Okey, jadi cikgu-cikgu jangan lagi meragui, okey, teruskan usahakan untuk mengisi borang secepatnya, ya. Cikgu boleh semua tu. Boleh. Caya. And I rasa yang paling penting ialah apa yang cikgu cakap tu, semua finalis tak sangka mereka jadi finalis pun. Kalau I ingat balik semua orang macam buat last minute lah, benda macam ni lah, sendiri panggil lah, tak percaya lah, sampai hari kejadian baru percaya. So itulah I think yang kena just cabar sendiri. Dan saya rasa proses menulis atau merakam video tu pun dapat membantu cikgu.
actually. Untuk mengenali cikgu dengan lebih mendalam, untuk fikir balik apa yang cikgu telah laksanakan dan apa hala tuju cikgu. I think itu juga satu latihan yang sangat bermakna lah untuk semua orang. So dengan itu saya mengakhiri sesi perkongsian bagi MTP pada hari ini. Of course saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu untuk mohon sekarang ada masa lagi sehingga tarikh tamat, tapi the earlier you start, the more time you have to think about it. Cikgu boleh perap semua apa yang cikgu nak buat secara terdekat, and then pada hari yang cikgu rasa dah confident, dah yakin, dan cikgu boleh kongsi, cikgu boleh tekan tentang hantar nantilah. So cikgu boleh sentiasa mulakan permohonan cikgu di malaysiateacherprize.org. Dan di sini juga saya ingin sertakan borang kehadiran, QR code borang kehadiran supaya cikgu boleh isi, dan kemudian pihak kami akan menghantar sijil kehadiran kepada cikgu pada minggu depan. Pada minggu depan kami akan menghantar e-sijil kepada cikgu-cikgu yang telah menghadiri sesi kita pada petang ini. So saya juga telah letakkan link di dalam ruangan chat bagi rujukan cikgu. So harap-harap cikgu dapat mengisi, dan itu sahaja daripada pihak saya. Kalau cikgu-cikgu ada soalan nanti, cikgu jangan risau, ada talian bantuan WhatsApp yang saya juga sertakan di sini, 0162938510. Macam jadi dah shopping TV, dah ada hotline lagi. Tapi memang akan ada cikgu yang akan hantar soalan. Saya pernah balas pelbagai persoalan daripada cikgu-cikgu, because tak kira lah soalan teknikal ataupun soalan tentang permohonan cikgu, jangan risau, cikgu boleh sentiasa tujukan kepada pihak kami. Satu-satu perkara yang saya hanya nak cakap ialah cikgu jangan tunggu until the last day ya. Because memang hari terakhir pukul 11 malam, pukul 12 malam saya masih akan dapat teks. Memang semua nak rush untuk masuk permohonan. So kalau boleh janganlah tunggu sampai saat yang terakhir cikgu. Saya pun 1-2 orang je, tak mungkin nanti terlepas reply, nanti cikgu pula yang terkandas dekat isu yang cikgu alami pula. So all the best cikgu-cikgu untuk permohonan MTP bagi tahun ini. Harap-harap saya akan dapat tengok lebih banyak wakil GC guru cemerlang dalam barisan finalis yang akan datang. Kalau cikgu-cikgu ingin ada apa-apa peluang di mana cikgu nak menjemput kami untuk memberikan perkongsian ini secara online ataupun secara bersemuka, cikgu juga boleh reach out ataupun message kepada kami juga. Alright. So dengan itu, terima kasih saya ucapkan kepada pihak urus setia Majlis Guru Cemerlang Malaysia untuk menganjurkan sesi ini pada malam ini, terutamanya kepada Naib yang dipertua 2 Cikgu Khairul yang menjemput saya secara mendadak pada hari Selasa yang lepas di Pulau Pinang. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu yang hebat pada malam ini. Thank you. Terima kasih. Saya pas balik kepada MC kita pada hari ini, Cikgu Anita. Ya, terima kasih. So, sebagai moderator malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir bagi menyemarakkan lagi program ini. Tidak lupa setinggi penghargaan kepada Majlis Guru Cemerlang MGCM selaku penganjur, memimpin sebagai rakan kerjasama serta Yayasan Hasanah atas sokongan padu mereka, dan tidak dilupakan kepada Encik Tay Tin Sing kerana sudi memberi taklimat permohonan MTP 2025 tahun ini. Terima kasih. Cikgu Anita perlu ambil gambar ke? Ya. Sorry. Good. Dokumentasi kan? Yes. Mana sudah Cikgu Khairul tu Okey, boleh buka kamera. Kamera.
Okay, kita startnya. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2. Okay. Okay. Cikgu-cikgu jangan lupa isi kehadiran dalam link yang disediakan dalam chat box ya. Okay, terima kasih Mr. Stay, Cikgu Anita dan semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Semua pakai isi. Baik. Selamat malam dan selamat bercuti bagi semua cikgu. Hari Isnin cuti lagi kan. So happy long weekend. Cikgu Arif, sampai jumpa minggu depan Sabar. Jumpa. Okay, untuk makluman JPN Perlis. Okay, anda diminta untuk mengisi sendirilah SPL KPM sebab jam 6 sudah tutup kan. Okay. Ya, Assalamualaikum dan terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Selamat bercuti. Bye Kak Anita. Bye Mr. Dancing. Bye.